Pernah satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang unta. Unta ni laju juga tuan-puan. Kalau kita naik unta, bukan unta yang dekat zoo lah. Ya, kalau kat zoo tu dia jalan lengang-lenggok je. Tapi kalau kita bawa perang, laju juga unta ni. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta. Ya, tiba-tiba unta tu berhenti. Ya, unta berhenti. Dan sahabat Nabi melihat ketika itu Nabi muka berpeluh dalam keadaan merah. Baginda diriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah, baginda ni muka baginda dalam keadaan putih kemerah-merahan. Tapi bila mana nak turun wahyu ni merah, nampak merah. Nak bagi tahu beratnya Quran. Sebab tu Quran tak boleh turun sekaligus. Kita hari ni, manusia hari ni yang nak belajar puasa, anak kita belajar puasa umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun kita suruh puasa dah kan. 7 tahun puasa lah setengah hari. Masuk 8 tahun cuba-cuba jugalah puasa 1 hari. Itu bagaimana pembentukan manusia. Makna kata manusia pun perlukan masa untuk nak memahami Quran itu secara keseluruhan. Tapi kita ni tuan-puan, bila mana kita berada di usia sekarang ni, kita masih lagi tidak memahami Quran itu untuk kehidupan kita, untuk tujuan kebaikan dunia dan juga akhirat, maka itu adalah merupakan kesilapan yang besar. Sebab apa? Sebab bila mana kita ambil Quran sekadar untuk baca, boleh pahala baca, tapi tak boleh pahala untuk menghidupkan ataupun melaksanakan perintah-perintah Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang kita lihat, kita boleh beriman dengan puasa. Perintah puasa kita boleh beriman. Perintah solat kita boleh beriman. Kita laksana solat, kita laksanakan puasa, kita boleh laksanakan apa lagi? Zakat. Kita boleh laksanakan haji. Semua itu ayat-ayat yang menunjukkan syariat ibadat tadi. Tapi di sebalik syariat yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran ni, ada beberapa benda yang kita tak mampu nak buat. Contohnya apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Syariat tentang sabar. Sabar dapat ada dalam Quran tak? Ada. Allah gandingkan siap dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah gandingkan ayat ini. Sabar dan juga salat. Ramai di kalangan kita boleh salat, tapi tak ramai di kalangan kita boleh sabar. Sabar contoh kita bawa kereta atas jalan. Keluar pula orang main keluar macam tu, tak bagi signal. Ya, kita mula tekan horn. Ya, sepanjang-panjang jalan tu kita tekan horn tu sampai kita lepas dia baru kita berhenti horn. Itu dah paling baik dah tu. Kalau tidak kita buka pula tingkap, kita marah pula dia. Tak puas hati, berhenti pula tepi, gaduh pula. Tak kira bulan Ramadan tak bulan Ramadan tuan-puan.